Tentera Laut Diraja Malaysia atau lebih dikenali dengan singkatannya TLDM merupakan salah satu cabang Angkatan Tentera Malaysia dan agensi utama yang bertanggungjawab ke atas operasi pengawasan dan pertahanan maritim negara. Penguasaan TLDM meliputi lebih 6,100 km persegi, iaitu hampir 2 kali ganda keluasan daratan Malaysia, merangkumi kawasan pesisiran dan zon ekonomi eksklusif milik negara. TLDM juga memikul tanggungjawab mengawal laluan perhubungan laut Sea Lines of Communication SLOC utama negara seperti Selat Melaka dan Selat Singapura. TLDM turut mengawasi kepentingan negara di kawasan-kawasan yang mempunyai tuntutan bertindih seperti di perairan Spratly. Kehadiran TLDM dapat dilihat di peringkat antarabangsa dalam operasi konvoi yang berterusan di Teluk Eden. Dari segi kekuatan dan kelengkapan juga keanggotaan, TLDM mempunyai keupayaan yang dikira standing dengan kebanyakan negara-negara ASEAN dan mempunyai tentera laut yang ketiga terbesar di dalam gabungan ini. Dengan kekuatan konvensional yang sederhana, TLDM masih memerlukan penambahan platform dan kapal-kapal lain untuk beroperasi pada tahap terbaik. Hanya dengan pemodenan berterusan akan memastikan TLDM terus kekal sebagai satu angkatan yang seimbang dan berteknologi tinggi.